Ini nak bagi saya mengambil daripada ulama Indonesia. Ada satu ulama dia kata apa? Dia kata kalau orang itu ada satu dosa, dosa ni ibarat kata tak ada harapan nak dapat ampun. Ingat ada dosa yang taubat pun Allah tak terima. Bukan Allah tak terima tu sebab taubat. Kan Allah Ta'ala Maha Pengampun. Ya, Allah Ta'ala terima belaka kalau orang ikhlas. Dan kata tak terima, yang tak terima sebenarnya bukan kerana sifat Allah tidak menerima taubat. Allah tidak terima taubat sebab dosa mu berkait dengan orang. Kalau tidak berkait dengan orang, Allah terima taubat. Tapi oleh berkait dengan orang, tak terima taubat. Dan kita nak minta ampun pun rasa gelak rambut dah. Tak boleh nak minta ampun dah. Tunggu masa mati je kena azab. Seperti apa? Maknanya tak boleh nak minta ampun. Kenapa tak boleh nak minta ampun? Boleh jadi kalau nak minta ampun itu terlalu sukar, payah, bagaikan mustahil nak cari orang nak minta ampun. Sebab apa? Sebab tak tahu orang pergi ke mana, ataupun orang terlalu ramai terlibat dalam dosa itu. Dosa itu seperti apa? Dosa fitnah. Kita fitnah orang, contoh aja waliyazubillah. Kita fitnah orang. Orang dah percaya. Zaman ni bukan percaya 10-20 orang. Dia masuk dalam Facebook, seluruh Malaysia tahu. Seluruh Malaysia tahu. Maknanya itu pun hak dua negara, seluruh dunia tahu. Dan nak minta maaf mana? Selang 2 tahun, 6 bulan, 10 tahun. Oh, fitnah. Orang tu tak bersalah pun. Salah kita kata. Orang ni. Saya bertaubat dah. Ini kata ulama, taubat dia tak diterima. Bukan sifat Allah tak terima taubat. Allah tu tawab. Tawab ni sangat terima taubat. Tapi tidak terima tu sebab ada kait dengan makhluk. Maknanya ataupun dia tak ramah sangat, tetapi boleh jadi orang yang kita buat salah pergi mati je. Minta maaf macam mana? Dia dah mati dah. Ataupun dia masih ada, tapi kalau kita kabur, kaum mudarat lebih besar lagi. Contoh ni contoh saja. Contoh saja. Contoh saja. Seorang tu berzina dengan isteri orang, contoh saja. Kabur ke suaminya, nak mati kabur. Contohnya. Jadi nak macam mana? Tak ada harapan. Maka ada satu amalan, insya-Allah, moga-moga Allah Taala ampunkan. Bukan kata orang saja, kita pun mungkin ada, mana tahu kita salah cakap tu. Ada satu amalan. Amalannya berat sikit tu. Bab sabar dengan dosa ni yang berat ni. Apa amalan dia? Amalan dia adalah membaca surah Al-Ikhlas sebanyak 100,000. Sebanyak 100,000, tulislah 1,000. Esok 1,000 lagi, lusa 500, 400,000 setengah. Tulis. Sampai kira-kira cukup 100,000. Selepas cukup 100,000, kita berkata, ya Allah, ya Tuanku, aku menebus diriku daripada segala dosa. Aku menebus diriku daripada segala dosa. Segala dosa dengan barakah suratul Al-Ikhlas, maka terimalah akan dia. Mohon pada Allah. Mohon pada Allah Ta'ala. Maka kata dalam hadis ini dihuraikan oleh ulama, dekat negeri akhirat Allah Ta'ala kata, orang ini pendosa, siapa-siapa yang ada dosa dengan dia, aku yang membelanya, Allah yang menebusnya. Maka kata kiai itu, amalan yang dia buat tidak hilang. Amalannya buat tidak hilang. Kenapa? Kerana dosa yang melibatkan pada orang lain, tak kira ramai macam mana pun, Allah kata, aku yang akan menjadi pembela dia. Tembusannya balik pada aku. Ibarat kata orang ni ada hutang, tak mampu nak bayar, maka kita pun kata, tak apalah, mana-mana yang ada hutang, mari jumpa saya, biar saya bayar. Begitu gambarannya. Maka katanya Allah akan minta orang itu maafkan dia, atau Allah ganti beri pahala kepada dia supaya dia selamat. Moga-moga amalan ini memberi keselamatan kepada kita dan rasanya wajib kalau kita buat. Makna tak kira lah, maknanya kita kena buat, manalah tahu ada kesalahan dengan orang lain. Baik, kita tengok